Belum lagi. Jangan cakap macam tu lah. Hati Ana tu baik lah. Tak. Tak. Tak ada. Mama kita baik lah. Tak. Dah. Stop. Tu Nanat. Lepas tu Nanat. Kakak kenapa ni? I don't know, I got scolded. Hana, Cool. kau lebih baik pergi je daripada sini. Tak payah bawa Raika sekolah sini lagi. Kenapa Kita orang semua dah tahu dah pasal kau ya. Kau ni memang penyondol kan? Ha? Kau sampai hati goda bapak saudara Edri. Lepas ni kau nak goda siapa lagi? Ada apa ni? Ada apa ni? Ha? Suka hati nak tuduh benda tak ada bukti. Tuduh apa sebab? Kenapa nak tuduh tak ada sebab ni? Awak tu cuma dah makan hasutan perempuan ni. Lelaki memang bodoh lah. Tak tahu nak bezakan yang mana perempuan baik dengan yang mana penyondol. Cukup. Ana bukan perempuan macam tu. Bukan dia yang terkejar-kejar kat saya, tapi saya yang sibuk nak berkawan dengan dia. Dia ni lagi terhormat daripada perempuan macam korang ni semua, tahu tak? Yalah, let's go.